Kitab yang ketujuh. Kitab apa nama? Kitabu Khalqi Af'alil Ibad lil Bukhari. Hak ni ahli kalam tak berani nak petik pun tak berani. Dia kata nak syarah, petik pun tak berani. Mu'tazilah pun supa. Buat apa? Kerana menyalahi qawaid mazhab mereka 100%. Tak kena mengena pun dengan mazhab mereka. Nama kitab apa? Khalqu Af'alil Ibad lil Bukhari. Bukhari ni bila beranak? 194 mati 250 Hijrah. Setahun setekah ni, bahasa petani panggil petekah ni setahun dengan Imam Ad-Darimi. Kita ngaji habis dah. Lepas tu ukur tengok hak Bukhari riwayat dengan orang yang kata kita ni akidah serupa dengan Bukhari. Ikut siapa-siapa pun. Lagu mana nak kata? Jauh langit bumi. Dalam kitab ni, i'tiqad tu atas ni. Bukhari, hak kita dah ambil hadis ni, akidah tu atas. Di sisi ahli kalam mujassimah. Bukhari di sisi ahli kalam mujassimah. Pas nak tinggal apa lagi? Sebab tu kita hari ni kena tetap dah. Tetap molek. Sebab tu amun nak royak reti dengan alasan, bukan reti dengan episod kerah dah kerah perut gitu dak. Nampak tu tak? Tu. Korong ke berapa ni? Korong yang ketiga tengah-tengah tu lah.